Assalamualaikum kepada anda semua yang hadir live malam ini dan juga yang datang pada satu sesi khas bersama An Evening with Hatashi. Okay. So berikan tepukan sikit, senyap-senyap je, jangan kuat-kuat sangat, okay? Sebab saya tak nak ada benda yang bergegar meletup di Kuantan. So hari ini kami berdua sebenarnya di Kuantan. Okey, siang tadi kami telah pun menjalankan satu program beauty untuk semua usahawan wanita di Kuantan ni, bagi mereka peluang untuk menjana income. Alright, tapi di kala malam selepas maghrib ini, kami semua belum makan lagi dan anda mungkin sedang menikmati makanan di rumah ataupun sedang bergolek-golek dengan anak-anak di depan TV. Betul tak? Okey, tapi hari ni saya punya speaker undangan ni yang kita jemput khas daripada Kuala Lumpur berada di Kuantan sekarang ni akan berkongsi pengalaman beliau bagaimana, apakah ertinya kejayaan. Sebelum kita mencungkil setiap topik ataupun setiap isi yang beliau ingin sampaikan kepada anda semua, saya ingin beritahu kepada anda siapakah, mungkin ada orang yang masih tidak lagi mengenali siapakah itu Hatashi. Okey, Hatashi seadanya dia adalah seorang lelaki yang anda nampak di sebelah saya ini. Tapi sebenarnya hakikatnya dia adalah seorang pemimpin. Kalau boleh dikatakan buat yang mengenali beliau, Hatashi ni lebih dikenali sebagai the leader with no title. Gitu. Siapa yang pernah baca buku The Leader with No Title ni mesti faham apakah maksud penyampaian yang akan disampaikan. Okey, so saya sedikit saya akan beritahu ke anda siapakah Hatashi ni. Okey, Hatashi ni dulunya seorang perancang kewangan. Dah berapa tahun? 17 tahun. Okey, dalam 17 tahun dia telah bekerja sebagai perancang kewangan. Tapi kemudian beliau telah beralih arah ke dalam bidang perniagaan, di mana kejayaan beliau adalah melahirkan 2 orang jutawan sepantas 24 bulan. Dahsyat tu tak? Dahsyat tak? Dahsyat. Okey, anda yang di rumah mesti macam 24 bulan lahir jutawan. Biar betul. Menipu ke? Kejap lagi saya akan bagi tahu apakah kejayaan yang dimaksudkan dan siapakah 24 jutawan tu nanti. Mungkin kita ada masa kita boleh invite diorang juga ke sesi forum kita untuk yang akan datang. Alright? So tapi kali ni inilah empunya badan. Nama penuh diberi Nur Hatta Dayat. Kalau tak silap saya betul lah Nur Hatta. Mestilah saya tahu kan. Takkanlah saya tak tahu. Kalau tidak saya tak jadi moderator hari ni. Okay, so tapi lebih dikenali sebagai Papi Hatashi. Di kalangan semua usahawan-usahawan yang pernah berada di bawah bimbingan beliau. Okay, so hari ni soalan pertama saya, Papi. Welcome. Welcome to Kuantan. Orang-orang Kuantan hari ni ramai yang nak berniaga dan ada pun telah menjalankan perniagaan. Tapi di sebalik kejayaan ataupun mungkin ada peniaga-peniaga yang usahawan-usahawan yang berada dekat sini masih lagi belum capai matlamat, masih lagi belum capai kejayaan yang mereka nak. Okay, macam mana Papi sebenarnya mendidik usahawan-usahawan yang bersama dengan Papi untuk mencapai kejayaan, dan apakah maksud kejayaan tu sendiri bagi Papi, kepada macam mana nak menerapkan kejayaan tu? Okay. Assalamualaikum orang Kuantan dan orang Malaysia yang mendengar kita punya live pada buat kali pertama episod 1 Terima kasih kepada Muna. Okey, banyak soalan tadi Muna. Okey, so jawablah satu-satu. Okey, sebenarnya untuk berjaya semua orang nak berjaya, okey. Tapi kat mana nak start? Somehow ketika paling susah adalah ketika kita dalam kejatuhan, proses kita drop. Saya sendiri dalam sejarah saya, sebenarnya apa yang saya ceritakan ni bukan melalui akademik atau melalui universiti syllabus tak, tapi melalui satu pengalaman 23 tahun saya dalam marketing, membina orang. Saya dah berjumpa dengan, saya sendiri dah ada 2,800 client base daripada pelbagai lapisan masyarakat, daripada seorang dispatch sampai ke GRO, sampai ke pros pun ada sebenarnya ketika di insurans dulu, and then sampai ke tahap timbalan menteri juga. Jadi kat situ
ketika saya muda, masa saya study, saya bekerja sebagai dekat siang saya study dekat college, ambil business studies, and then malam saya bekerja sebab dulu mana ada PTPTN, dulu mana ada loan. Jadi kat situ saya banyak bergaul dengan top gunners, CEO daripada Japan, Dipsol Chemical lah, menteri-menteri yang bertandang ke Allah kita. Dan pada masa itu 3 tahun saya kat situ. Dan masa tu lah saya banyak belajar pasal thinking pattern. Maknanya daripada diorang. Bukan saya hebat, tak. Saya menyedut pengalaman diorang. Jadi sebenarnya untuk berjaya semua orang memang mahu. Tapi apa yang perlu kita ada dalam kita punya mindset, dalam minda kita? Pertama, kita mesti percaya. Kita percaya dulu. Kalau kita sendiri tak percaya, siapa kita boleh jadi apa? Kan? That's why it's just like apa ni orang kata GPS. Kita mesti ada satu mindset percaya tu. Contoh GPS papaku ataupun apa sajalah, bukan yang dekat handphone korang ni semua. GPS bila kita buka GPS tu, tunjukkan Johor Bahru daripada Kuantan. Dia akan tunjuk tak? Johor Bahru. Dia akan tunjuk. Tapi selagi kita tak beritahu dari mana, dia tak akan tunjukkan direction. Dia tak akan bergerak. Jadi sama juga dengan kita. Sebelum kita bermula, kita mesti tahu kita ni positioning. Kita ni siapa? Kita ni berpendidikan tak? Kita ni ada duit tak? Kita ni ada isteri tak? Ada suami tak? Kita punya modal sampai tahap mana? That one is very very important. Itu yang ramai orang lupa menang. Jadi kat sini sebenarnya nombor satu mesti tahu kita punya hala tuju dan matlamat. Nombor dua, kita mesti tahu jangan comparekan diri kita dengan orang lain. Never. Contohnya, engkau bolehlah, dia bolehlah anak orang kaya, dia bolehlah pandai. Sebenarnya untuk berjaya anda tak perlukan apa-apa akademik. Untuk berjaya, kita hanya perlukan menjadi seorang pemimpin. Dan untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin, kita tak perlu jadi general manager. Kita tak perlu jadi manager. Kita tak perlu ada degree SRP, tidak. Untuk menjadi pemimpin, kita hanya perlu bertanggungjawab. Okey, Papi, satu soalan lagi di tengah-tengah ni, minta maaf saya mengganggu. Kita bercerita, Papi ada sebutkan kita nak berjaya, kita perlu menjadi pemimpin, betul tak? Tapi di zaman gawat ni, kalau kita cakap nak berjaya, mesti nak jadi pemimpin. Tapi cerita dia, orang nak duit. Kita buat bisnes nak buat apa? Nak duit, betul tak? Sekarang ni, kalau bila kita buat-buat, ada orang dalam kegawatan ni, bila buat-buat tak jadi. Buat-buat tak dapat duit. Buat-buat modal dah keluar, betul tak? Betul. Kan? So, tapi buat-buat tak ada balik modal tu. Orang akan buat istilah buat perniagaan, berniaga kita inilah mungkin mindset mungkin saya tak tahu, tapi pada saya rasa kalau saya nak berniaga saya mesti nak duit. Tapi bila saya sampai dekat seminar usahawan mana-mana pun dia akan cakap sebagai usahawan yang berjaya kita perlu memimpin. Tapi macam mana Papi sebagai seorang mentor kepada usahawan-usahawan grow, Papi sendiri boleh menukar mindset mereka semua ni walaupun keadaan mereka tak ada duit, tapi masih boleh memimpin sampai mereka berjaya. Sebab itulah pada saya, apa yang paling penting adalah kita percaya dulu. Yang kita percaya yang kita boleh. Dan bila kita dah percaya, kita mesti cari satu matlamat. Semua orang ada matlamat tau. Semua orang nak berjaya kena ada impian. Saya potong balik Semua nak berjaya kena ada impian. Tadi dah tahu kita kena memimpin. Untuk berjaya mesti menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dimaksud dia memimpin diri sendiri. Bertanggungjawab. Macam mana seorang anak muda. Contohnya saya kenal siang tadi, nama dia Putra. Macam mana dia seorang budak muda berusia 19 tahun, dia bertanggungjawab untuk fikir, aku tak naklah susahkan mak aku. Mak aku pun orang susah mungkin. Contoh macam tu. Jadi seorang yang single mother, tak perlu fikir comparekan diri kita dengan orang yang kahwin. Macam mana seorang insan, seorang manusia menjadi lebih baik. Contohnya kalau tak ada pelajaran, cari ilmu tu. Kalau tak ada modal boleh sentiasa dicari. Believe it. Tuhan dah kurniakan setiap orang tu ada perjalanan dia, ada direction dia dan ada dia punya destiny. Cuma kita yang perlu pilih kat mana kita nak mulakan. So kalau kita percaya yang Tuhan memang dah bagi peluang bagi rezeki kat setiap orang, jangan takut. Bila kita jatuh pun jangan takut, belum sampai. Yang kita tak tahu adalah kita punya usaha. Dan yang Tuhan tahu adalah engkau akan jadi kaya, engkau akan jadi miskin. Itu terpulang pada dia. Jadi takdir dan destiny itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi usaha tu kita yang pilih. Jadi kat sini, pak kata Mona tadi, apa soalan Mona tadi? Kita berniaga memang perlukan duit kan? Kita nak duit tu. Ya, kita nak itu. It's true. Tapi kalau kita punya minda tak bersedia, susah. Jadi contoh, duit
Saya punya motto dah berbelas tahun, don't go for money, the money will run away. Go for success, the money will come. What does it mean? Semua orang memang memantah pada mulanya. Apa benda orang niaga nak duit lah, orang yang hidup nak duit lah. Betul. Tapi nombor satu, kita mesti ada kita punya matlamat dan impian. Impian is free. After all, don't think small, think big. Memang free kot. Nombor dua, dah ada impian tu, kita mesti nak ke direction tu kan. Untuk bergerak ke arah tu, kita perlukan ilmu. Nombor dua, mesti ilmu. Dah ada impian, nombor ilmu. Kita ada ilmu. Ilmu kena cari. Bukan tunggu kat rumah, tak ada postman datang ke hantar ni. Kan? Jadi, kat mana ada pusat ilmu tu, apa saja yang kita nak directkan. Contohnya kalau kita nak jadi peniaga goreng pisang yang berjaya, carilah ilmu goreng pisang tu. Kalau nak jadi nak buka mobile spa, carilah ilmu mobile spa tu ada kat mana. Okey, Pi. Sekarang ni boleh tak Papi sharekan sedikit, kami ni di Kuantan ni, usahawan-usahawan Kuantan mungkin jarang ada yang boleh turun ke Kuala Lumpur, ada yang tak boleh turun ke Kuala Lumpur. Tapi ramai yang mengenali jutawan yang telah Papi lahirkan, iaitu pertama sekali kakak sulung Imam Mak Imbong, Kak Kodi. Betul tak? Okey, di zaman itu Papi telah melahirkan 2 jutawan tak silap saya. Satu lagi Kak Arisha dan juga Kodi. Betul? Okey. So, mereka ni saya bagi tahu sikit yang mana yang tak tahu mereka ni berlatar belakang yang berbeza, tapi kedua-dua mereka adalah usahawan daripada perniagaan lain yang telah jatuh. Okey? Yang saya diberitahu pula mereka sebenarnya nak fight sebenarnya, kalau macam contoh Arisha dia bukan nak fight sebab duit pun. Kan? Dan Kodi pula dia masa tu bisnes dah drop. Dan dia menanggung hutang RM700,000. Kalau saya di tempat jutawan Kodi tu, saya rasa RM700 berapa ramai orang macam aku tak boleh buat apa-apa dah. Aku tak tahu nak buat apa. Jangan cakap RM700,000 lah. Yang ini hutang RM7,000 pun dah gabrau macam mana nak bayar lah apalah. Betul tak? Kan? Good question. Let me recall masa zaman tu. Cuba Papi share sikit. Masa zaman tu apa yang turning points, mungkin turning points tu soalan tu mungkin pada jutawan tu lah, tapi cuma apa yang Papi cuba bimbing mereka supaya mereka boleh set matlamat yang macam Papi cakap tadi. Apa yang mereka tak ada? Mungkinkah sama dengan orang-orang dekat Kuantan ni? Bukan apa yang mereka tak ada, apa yang saya tak ada. Masa tu saya pun tak ada duit. Okey. Saya pun tak ada duit masa tu. That's why nombor satu, kita kena percaya dulu. Saya percaya yang masa tu Arisa, saya pernah cabar dia tau. Masa tu Kodi belum keluar lagi, belum lahir lagi. So Arisa, masa tu saya bawa satu buku. Buku tu berkisah pasal perniagaan dan saya cuba brief dengan dia. Dan dia cakap saya nampak yang dia boleh buat. Saya suspect dia boleh buat. Buku apa tu? Buku tu buku pasal buku kecantikan. Oh, kecantikan. Masa tu saya suspect budak ni boleh buat, Minah ni boleh buat. Tapi dia masa tu, kita tak kenal dia pun tak kenal saya. Jadi dia macam apa hal pula orang tua ni nak sibuk-sibuk. Saya cakap letak file atas meja dia. Arisa, buku ni harga dia RM4. Aku tak ada duit tau, tapi aku rasa kau boleh buat, and I'm very confident yang kau boleh buat dan kau akan berjaya. Dia cakap, kalau kau nak ambil buku ni, ambil lah. Kalau kau nak tinggal buku ni, tinggal lah. Aku tak kisah. Dia cakap dengan dia cakap, lah. dia cakap sebab dia dah tahu dah apa nak letak lah. Abang nak meletak kat meja ni, takut kau buang, kau tak pakai. Tapi kalau kau nak bawa balik, kesian pula. Kau nak ke tak nak, itu sebenarnya kalau directly. Tapi dia dah tahu dah, abang nak bawa balik, saya tak kisah pun. Akhirnya saya tinggalkan buku tu. Okay? So, keesokan harinya, seminggu saya call, sampai seminggu. Saya datang jumpa dia dan memang dia tak buat. Tapi saya tahu dia boleh buat. Saya buat party handbag masa tu dekat tempat dia. Saya party handbag. Saya jual branded bag macam Prada, Gucci, LV semua masa tu. So kat situlah saya buat party dekat dia punya salon dan saya cuba attract orang-orang dia. Saya buatkan ads. Maknanya saya teroka dulu apa yang dia suka. Dia suka handbag. Masa tu handbag dia Cak Ayam lah, kan? Dan saya offer dengan bag yang original dia semua. Dia memang tak mampu. So ketika itu isteri saya tidak, dia buat fitting dan akhirnya petang tu saja dah menjana pendapatan RM4,800. Siapa? Arisha? Dia tak buat, yang buat my wife Shida. Okay? Lepas tu dia sandang handbag, dia sibuk dengan handbag tu. Dia sandang letak. Bila sampai tahap tu saya cakap, kau nak bag ni tak? Berapa harga dia? RM5,700. Tapi untuk engkau aku bagi RM4,700. Siapa nak bayar? Kau bayar? Ya dia, kat sini pergi cek berapa nak. Duit siapa? Tu, mami kau dah buat cek RM4,800.
masa tu dia melonjak, bag tu bakal jadi dia punya. Jadi sebenarnya kita cipta satu impian kecil tau untuk dia. Apa yang within reach. Contohnya jadi untuk kita-kita yang tengah susah ni sekarang, mesti bolehnya. Contohnya kalau siapa-siapa saja, aku naklah beli sport rim yang warna pink untuk motor aku kali ni, untuk gaya. Fight for it. Mesti ada cara. Dari situlah bila impian tu dah wujud, dia akan try. Dan akhirnya lepas tu Arissa pergi undang Kodi pula. Okay. Masa tu lah Kodi start masuk dan Kodi pula dalam keadaan yang memang tengah susah. Dan Kodi bukan nak juga sekali bag tu ke apa? tak, dia tak nak bag, dia nak duit. Dia tengok Arissa pegang cek, I think 14,000 Kodi RM14,000. Lepas tu, babe, kau gila kau buat duit seorang-seorang, tak ajak aku. What's happen? Lepas tu Kodi fight. Masa Kodi fight, saya Arissa masa tu dah dapat satu tiket ke Sydney. Dan Kodi, saya kerjakan dia, saya make sure Kodi sampai ke sini juga. Sampai dia demam 5 hari sebelum closing, sampai dia demam. Saya datang rumah dia, minumkan dia dengan satu supplement supaya dia cepat baik. Maksudnya matlamat terdekat, matlamat impian dia yang paling terdekat dia. Impian Arissa yang dekat adalah handbag tu. Okey, impian Kodi adalah nak bersama-sama dengan Arissa untuk berada di Sydney secara percuma. So maksud papi sekarang ni, semua orang dia ada impian yang berbeza-beza. Yes. So kita kena find our own impian. Very true. Okay. Jadi sangat penting kita perlu ada mentor. Jadi mentor ni bukan mentor sangat lah sebenarnya, guidance. Saya sebagai orang yang agak berpengalaman kat situ pada masa tu, dan saya bagi dia guidelines. Itu je. Jadi sebenarnya semua orang boleh. Bayangkan Kodi masa tu Arissa ni rasanya tak susah sangat orangnya. Kan? Saya dia dari background yang agak bergaduh juga. Tapi Kodi ni businesswoman yang dah berkahwin, memang tengah drop, kereta pun dia tengah dia sorok 6 bulan. 6 bulan ke 4 bulan Kodi masa tu kereta? 6 bulan dia kena sorok kereta Mercedes dia. And then rumah berapa bulan tak payah tak tahu, tapi macam mana dia boleh keluar? Yes, sebab saya rasa ini yang ramai orang kat luar sana, saya rasa 80% melaluinya setiap kali kejatuhan ekonomi. Betul tak? Betul. Okey, ada antara mungkin kita tak kenal. Ada yang sorok kereta tu bunyi macam-macam kat Kodi macam kelakar je kan, macam dia seorang dalam dunia ni. Tapi kita tak boleh baca orang, betul tak? Betul. Setuju. Mungkin kita jumpa orang, ada orang ni gaya ada macam berduit, tapi kita tak tahu 6 bulan tak bayar lagi hutang di bank. So zaman-zaman yang macam ni lah di mana kita perlu bantu mereka dan keluarkan mereka dari masalah-masalah kewangan ni dengan memberi peluang. Betul tak Papi? Exactly. Okay. So sekarang ni seterusnya apakah pesanan-pesanan Papi untuk mungkin di Kuantan ni, dia punya keadaan tu agak beza sikit. Kalau macam di Kuala Lumpur, kita agak terasa sebab cost of living a little bit high. Daripada berbanding dengan orang-orang Kuantan. Orang Kuantan tak apalah. Kalau kita nak pergi makan kan, bawa anak-anak semua memang macam ni nak minta kan. Okay, mungkin orang Kuantan ni buat makan tak ada masalah, murah. So mungkin adakah itu menjadi satu Comfort zone. Comfort zone, yes. Dia tak menjadi satu comfort zone. Sebelum tu saya nak patah balik pasal Kodi tadi Actually masa tu Kodi memang down, suami dia pun memang down. Suami tak nak tengok saya pun, saya datang rumah dia. Okay, Maya. So tapi Kodi ni dia ada satu perasaan yang aku nak something like that, nak ke sini tu lah. Jadi actually when you, kataan dia orang putih dia kan, when you really down, that is actually the best time for you to test the leadership within you first. Masa kita drop betul-betul tu, itulah test yang paling tinggi sekali. Macam mana aku nak test kepimpinan diri aku, memimpin diri aku ni. Jadi apa yang Kodi buat, dia bergaul dengan orang-orang yang sama-sama buat. Sebab tu dia gairah, dia lupa yang dia ada hutang 700,000. Jadi bila kita susah, kita jangan bergaul dengan susah. Cari satu rumpun yang positif, satu kumpulan yang positif. Sebab tu ramai orang yang datang ke event-event yang mencari motivasi lah, pakar-pakar motivasi, bayar berbelah ribu sampai sanggup bayar, kan? Padahal kalau dia fikir betul-betul, dia boleh buat niaga je. Tapi dia rasa dia nak cari dia punya energy tu, nak cari dia punya turning point, nak cari green button. Jadi kat sini, Mona tadi soalan ke mana? Soalannya untuk orang-orang di Kuantan. Okay, orang-orang di Kuantan. Actually, apa saja, kejayaan bukan pada duit. Okay? Dan bukan pada sekarang. Saya punya topik, saya rasa kita ini episode 1 ada berpuluh-puluh topik. Saya dah listkan lebih 40 topik. Sampai tahap ke macam mana nak manage kita punya duit, perlu tak kita cash flow, kan? Sebenarnya kalau seseorang tu ada satu matlamat, contohnya macam saya sendiri
impian saya nak menulis buku, saya nak duduk rumah tapi duit income masuk RM50,000 setiap bulan. Saya pergi Phuket, pergi Krabi ke, pergi Lombok ke, buka saya ni MacBook, saya nak menulis buku kat situ. Lepas tu malam saya tengok live band sekejap. Di samping beramal. Dia beramal bukan samping. Memang itu matlamat. Tapi yang paling best bayangkan kita ride ramai-ramai naik Harley Davidson ke, naik biker, super bike ke, pergi satu madrasah, pergi satu mana-mana madrasah, kita sedekah, bagi motivasi secara percuma kat dia orang. Tapi kita ada duit. Income RM50,000 tu, RM10,000 bagi kat dia orang tak apa. Semua yang kita dapat bukan kita punya. Ingat tu. Jadi kat sini untuk orang Kuantan yang income, yang cost of living mungkin agak rendah, dia zaman digital, zaman mobile, zaman internet, anytime boleh berubah. Sekejap je. Contohnya macam BlackBerry, okay? Daripada 97 bilion aset tinggal 7 bilion, RM87 harga, $87, tinggal $5 dalam masa 5 tahun. Mungkin company BlackBerry tu company korang bekerja. Masa tu nak buat apa? Jadi jangan mendapik dada dengan apa jawatan, apa saja tugas kerja yang ada sekarang. Hari ni mungkin memegang jawatan manager ke, senior manager ke dekat satu organisasi yang besar. Besok company tu tak ada dah. Ia boleh berlaku macam tu zaman internet. Jadi untuk mengelakkan benda tu jadi berlaku, cari side income, cari backup. Masa kita banyak yang terluang kan, sentiasa ada. Semua orang ada 24 jam. Tak, there's no such thing kita busy. Nak katakan kita busy, sembahyang tu sempat, betul tak? Betul. Jadi just because kita tahu yang sembahyang tu dah wajib, kita terpaksa buat. Ada juga masa 8 minit je kot. Jadi kat sini untuk orang Kuantan, actually susah senang, kejayaan tu yang untuk saya lah. Saya nak ajak sama-sama. Bayangkanlah kalau kita dapat membina seberapa ramai orang yang lebih berjaya daripada kita. Itu yang terbaik sekali. Dan bayangkan saat kita mati besok, usaha kita ada satu yayasan, walaupun sebulan yayasan tu mampu menghasilkan RM500, tak apalah. Yayasan goreng pisang, yayasan keropok liko. Keropok liko tu dah menjual keropok liko laris kan. Setiap bulan RM500 sedekahkan kat madrasah, buat bagi infak. I think itu satu kejayaan yang sangat-sangat mulia. Tentang berapa ramai orang-orang tua, berapa ramai orang-orang miskin kat Kuantan ni. Sedangkan kita ada masa dan tenaga. Usahakannya. Itu saya punya masuk kejayaan sebenar, membina kejayaan seberapa ramai orang yang mungkin. Jadi kalau orang-orang Kuantan semua ada fikiran yang macam tu, korang takkan ada masa free, korang akan bekerja bersungguh-sungguh sampailah mati. Itu saya pesan. Itu dia tadi. Alright, so ada apa-apa lagi nak tambah, Abi? Sebab kita masa tak banyak, kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. Okay. Kalau Papi nak tambah ke tak ada apa nak tambah? Ataupun anda semua, kalau yang mana ada soalan-soalan tu, saya rasa ada yang live di Facebook kan. Mungkin boleh bacakan kalau ada yang bertanya di dalam Facebook live anda, boleh tanya soalan tu. Ada apa-apa soalan? Sebab kita ada tinggal lagi 5 minit. Sesi kita kali ni yang pertama 30 minit bersama Hatashi ni, kita boleh sampaikan sedikit je. Kalau boleh saya recap sementara nak tunggu soalan-soalan yang ada dekat dalam Facebook anda. Kalau boleh saya recap sikit Kalau hari ni kita nak berjaya, jangan fikir, jangan pandang orang lain. Kalau hari ni kita nak berjaya, jangan fikir kita siapa, kita di mana. Yang tahu kita diri kita. Dan kalau hari ni kita nak berjaya, kita mestilah ada matlamat. Walaupun panjang, walaupun sederhana, walaupun pendek, mesti tahu ke mana arah fokus kita. Dan yang paling penting, bila kita susah, cari rumpun-rumpun yang positif supaya kita boleh bergaul dengan orang yang sedang berjaya. Dan di samping itu dapat membantu kita untuk menjayakan diri kita. Itu adalah satu proses. So ada soalan lagi? Ada soalan sekarang ni? Okay, kalau tak ada soalan, terima kasih banyak kepada... saya ada nak. Okay, ada soalan pesan pula. Bukan soalan, nak pesan. Pesan yang minit lagi kan. So, actually, apa saya nak cakap tadi? Okay. Bila kita drop, bila kita jatuh jangan malu untuk jadi kita ni siapa. Because dalam bisnes nak berjaya, surah Nasrullah kata 90% kejayaan datangnya daripada perniagaan. Jadi semua kita digalakkan, amat digalakkan untuk menjadi seorang businessman ataupun businesswoman. Bila menjadi bisnes, nak berjinak-jinak dalam bisnes, produk paling penting dalam bisnes adalah kita. We are the product, reputasi kita. Jadi sangat penting. Itu kalau Mona ni hanya ada satu Mona ya, Mona Lisa ada satu. Kalau Mona ni mati, there's no Mona 2.
you are the only brand in this world. Tak kisahlah ketika itu anda berada di atas ataupun di bawah, you are the only brand. So, jangan malu untuk keluarkan kita punya kapasiti. Jangan malu untuk keluarkan kita punya bakat. Jangan malu untuk kita keluar memberitahu semua orang yang kita sedang berniaga, kita sedang drop. It's okay. Kalau semua orang percaya yang rezeki datang daripada Allah, korang takkan malu bila bisnes korang jatuh. Korang takkan malu gaji korang kecil. Korang takkan malu hidung kau bulat. Sebab rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang yang tentukan. Yang membezakannya adalah usaha kita. Dan pesan saya, cari platform yang paling stabil, modal yang paling murah, pastikan ada sistem pendidikan yang terbukti. Itu sangat-sangat penting. Jadi, I believe, remember, you are the only brand. Remember that. Keluarkan brand tu gila-gila, I can guarantee you, korang mesti berjaya punya. Terima kasih, Mona. Alright. Okey, itu dia tadi pesanan ringkas daripada Papi Hatashi. Alhamdulillah kita dah pun selesai 30 minit bersama Papi Hatashi kita untuk buat pertama kalinya kita live di Facebook, dan seluruh Malaysia yang menonton, kami mengucapkan terima kasih. Kalau anda dapat sedikit manfaat daripada sesi kami petang ini, kami bukan untuk bukan kita untuk sesi ini bukan untuk riak ataupun menunjuk-nunjuk, tapi mungkin sesi ini boleh membantu sedikit usahawan-usahawan di luar sana supaya dapat menaik taraf kewangan dan juga kehidupan masing-masing. So daripada saya harap saya dapat jumpa anda lagi, insya-Allah bila Papi ada masa, mungkin kita akan mengadakan lagi 30 minit sesi and evening with Hatashi. Assalamualaikum, jumpa anda lagi. Assalamualaikum.